Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bertemu lagi kita dalam sesi sembang ilmiah bersama saya Cikgu Zainal untuk membicarakan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan rukun umrah. Hari ini kita akan memfokuskan kepada rukun umrah yang ketiga, iaitu sa'i. Apa maksud sa'i? Perbuatan berjalan berulang-alik antara dua bukit, iaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah, mengikut syarat-syarat dan peraturan-peraturannya. Ya, sa'i merupakan rukun umrah yang ketiga yang wajib disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Kita telah bincangkan dulu sejarah sa'i, iaitu mengikut syariat Siti Hajar dalam usaha beliau mencari air untuk puteranya Nabi Allah Ismail yang sedang kehausan. Baik. Jadi kita lihat ya gambar sa'i. Ini dia. Bagi yang pernah berkunjung ke Masjidil Haram melakukan umrah, mungkin gambar ini menjadi kenangan nostalgik bagi mereka, dan bagi yang belum pernah merasai suasana di Masjidil Haram, di tempat sa'i, yang gambaran dia penuh sesak dengan manusia, ya, terutama dalam musim haji dan umrah Ramadan. Semuanya berpakaian serba putih, memakai ihram, sebab sa'i tidak ada istilah sa'i sunat. Sa'i ialah rukun. Ya, ini gambaran dia. Tiba-tiba rasa rindu kepada Masjidil Haram berputik kembali. Baik, kita teruskan perbincangan kita, iaitu kita kaji tentang syarat-syarat sah sa'i. Seperti tawaf hari itu, sa'i juga mempunyai syarat-syarat sah dan batalnya. Jadi dalam membicarakan, mencerakinkan, menganalisis setiap satu daripada syarat ini, ada 5 syarat. Kita minta bantuan ya Puan Hajah Maziah kita untuk membacakannya satu persatu untuk kita teliti. Yang pertama, mesti selepas bertawaf. Ya, syarat pertama, mesti selepas bertawaf. Tawaf yang macam mana? Tawaf yang sempurna. Tawaf yang cukup bilangan 7 pusingan. Lepas itu, lepas tawaf, baru kita boleh bersa'i. Bukan sebaliknya, di mana ada orang yang kurang ilmu, kurang penghayatannya, dia mungkin melakukan sa'i dulu baru tawaf. Itu sudah melanggar peraturan rukun umrah yang kelima, iaitu tertib. Okey, yang kedua pun Hajah baca. Dimulakan di Bukit Safa. Dimulakan di Bukit Safa. Bermula di Bukit Safa. Ada papan tanda yang membentangkan, memaklumkan pada kita dalam berbagai bahasa, sa'i start here. Sa'i bermula di sini, di Bukit Safa. Dan yang ketiga, Puan Maziah, ditamatkan di Bukit Marwah. Dan ditamatkan di Bukit Marwah. Ya. Dimulakan di Bukit Safa dan tamatkan di Bukit Marwah. Itu syarat sah dia. Syarat sah dia. Kalau kita mula dari Bukit Marwah, tamat di Safa, itu sudah bertentangan dari syarat sah sa'i, yang menyebabkan
sa'i kita akan terbatal. Dan bila sa'i kita rosak, rukun yang lain pun turut rosak. Dan akan melibatkan seluruh bangunan umrah kita runtuh, terbatal, musnah. Okey? Baik. Yang keempat, Melakukan dengan tujuan beribadat dan bukan dengan tujuan yang lain. ini sangat penting. Melakukan dengan tujuan beribadah, iaitu sa'i, yang kita akan persembahkan kepada Allah untuk penilai. Untuk penilainya. Sebab ada kita lihat orang bersa'i sambil berborak, bersembang. Ada yang membuat live. Ada yang sempat melihat handphone mereka, melihat TikTok dan sebagainya. Padahal mereka sedang beribadat. Bolehkah Allah terima ibadat yang macam ini? Jadi kita mesti lakukan semata-mata kerana Allah dan tidak lain. Di sini maknanya kita kena khusyuk. Khusyuk dan tawaduk. Tulus dan ikhlas dalam mengerjakan ibadah sa'i kita itu. Dan yang kelima, Dilakukan di tempat yang telah ditetapkan untuk bersa'i. dilakukan di tempat yang telah dikhususkan untuk bersa'i. Tak boleh kita reka-reka tempat sa'i. Kita lihat kawasan sa'i penuh sesak. Kita pergi kat luar masjid, kita ambil tanda, apa-apa tanda sekitar ke apa, kita katakan ini Safa, ini Marwah, kita berulang-ulang alik. Jadi itu tidak dibenarkan. Oleh kerana kawasan sa'i itu sangat sesak, kerajaan Saudi telah membina beberapa laluan sa'i. Satu sa'i di bawah tanah, ya, di tingkat bawah, dan di dataran, di tingkat 1, tingkat 2 untuk orang yang menggunakan khidmat bagi. Dulu skuter, sekarang skuter tak ada lagi. Gantikan dengan khidmat bagi, ya. Dan di atas bumbung masjid ada satu laluan khusus untuk bersa'i. Itu dah 5 syarat sah sa'i yang wajib diketahui dan wajib dikerjakan oleh setiap jemaah, sama ada haji atau umrah. Ya, kita langgar salah satu daripadanya, syarat sah sa'i ini kita abaikan, kita langgar, kita buat sambil lewa, mungkin boleh mencalarkan seluruh ibadah sa'i itu, dan seterusnya akan merosakkan juga rukun-rukun umrah yang lain. Dan akhirnya menyebabkan seluruh umrah kita terbatal. Jadi, untuk kesempatan kali ini, saya hanya membincangkan setakat syarat sah sa'i saja. Mengelakkan video ini menjadi sangat panjang, ya, dan al-maklum, manusia dia tak suka benda yang lama. Jadi saya ringkaskan dan saya akan sambung selepas ini bahagian kedua sa'i ini, iaitu sunat sa'i. Ditangguhkan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.